Dah lama tak makan kari udang ya. Jom kita goreng ayam dulu ya. Ayam goreng kunyit ya. Ni ada udang sedikit ya. Upa nak buat masak kari ya. Ni ada bawang besar 1 biji, halia setengah inci, bawang putih tu dalam 2 biji. Ini kisar ya. Yang ni kisar ya. Yang ni bawang besar setengah biji untuk tumis. Ini ada garam masala setengah sudu kecil. Ini ada kunyit sedikit. Ini ada serbuk ketumbar ya dalam 1 sudu kecil. Ni ada santan kotak, setengah santan kotak kecil. Setengah kotak campur air ya. Ni ada serbuk kari 3 sudu makan, serbuk kari daging ya. Ni ada cili kisar dalam 2 sudu makan. Sedikit air asam jawa ya. Panaskan minyak, goreng bawang besar yang sedikit tadi tu ya. Tumis bahan kisar ya. Bawang besar, halia dan bawang putih. Ditumis hingga kering sedikit, hingga masak ya. Bahan kisar pun dah kering ya. Kita masukkan rempah. Rempah kari daging ya. Masukkan cili kisar. Air untuk masakkan rempah. Kacau selalu ya. Yang ni dah pecah minyak ya. Tapi tak perlu banyak kali pecah minyak ya. 1 kali cukup. Kita masukkan serbuk kunyit, serbuk ketumbar dengan garam masala ya. Air. Masukkan santan, air asam jawa ya. Bau garam sedikit loh, serbuk perasa ya. Tambah air sedikit lagi untuk kuah ya. Kita masukkan cili dengan sayur kacang buncis ya. Bolehlah dirasa ya. Kacang buncis dengan cili pun dah masak. Kita masukkan udang ya. Gaulkan rata udang dengan semua tu ya. Dah mendidih tu tak perlulah tunggu lama sangat ya udang tu. Nanti dia keras. Dah pun siap kari udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Ada sambal belacan dan ayam goreng kunyit ya.